Hari ni ada satu berita. Berita yang bodoh. Ini nama dia berita bodoh. Pusat bandar Kuala Lumpur akan berada dalam keadaan total lockdown. Polis tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan. Datuk Sri Mat Hassan, Menteri Luar. Kenapa saya cakap bodoh? Tuan Mahathir ni, itu sebab dia buat Putrajaya. Dia buat Putrajaya tu ada banyak sebab. Salah satu sebab tak nak menyusahkan rakyat lah mangkuk. Sebab itu dia buat Putrajaya. Supaya tak menyusahkan rakyat dekat Kuala Lumpur ni. Kawasan yang padat, orang ramai. Jadi apa-apa function buat di Putrajaya. Jangan menyusahkan rakyat. Datang si mangkuk Noah ni, dia buat kat Kuala Lumpur, tak menyusahkan rakyat ke tanya kau? Menyusahkan ke tak menyusahkan? Bagi tahu dekat saya. Bagi tahu. Menyusahkan rakyat, menyusahkan pihak polis. Pihak polis pun susah. Sebab Kuala Lumpur ni kawasan, dia bukan macam Putrajaya. Senang nak manage, senang nak kawal. Kuala Lumpur. Macam-macam sudut ancaman keselamatan, semua benda. Polis susah, rakyat, orang meniaga susah, kedai-kedai, semua susah. So Anwar ni siapa? Anwar ni siapa? Anwar ni siapa? Dia macam kita? Dia tak macam kita. Apa ciri-ciri Dajjal? Kau pergi cari tak tengok? Ciri-ciri Dajjal, pergi tengoklah. Dia ni merapu lah. Cerita pasal KL nak lockdown pun nak cerita, nak kaitkan dengan Anwar Dajjal. Bila kau bodoh, kau tak nak berfikir, kau takkan dapat jawapan tu mangkuk. Aku suruh kau pergi tengok ciri-ciri Dajjal tu. Sebab apa yang Anwar buat ni ciri-ciri Dajjal lah. Dia menyusahkan kita. Dia merosakkan kita. Dia buat kita ni bergaduh. Bergaduh lah. Akan ada nanti orang nak mengamuk. Mengamuk dengan siapa? Mengamuk dengan penguatkuasa. Macam dia orang buat itu hari lah. Nak suruh kita pergi marah, pergi bergaduh dengan polis. Tak pasal-pasal polis pula. Pasal apa polis pula? Polis bukan musuh kita. Dia orang tengah buat lah. Ni, lockdown besok. Kau rasa tak kecoh ke? Kecoh. Keselamatan. Ada kena tangkap pula. Sebab keselamatan, faktor keselamatan. Padahal dia bukan nak buat apa. Tapi sebab nak lalu, tapi tak boleh. Marah tak? Marah. Bukan Dajjal. Dajjal lah tu. Dajjal Pania lah tu. Tuan Mahathir ni dah fikir jauh dah. Tu buat Putrajaya tu. Kenapa tak gunakan Putrajaya? Kenapa tak buat kat Putrajaya? Elok je selama ni buat Putrajaya. Buatlah kat Putrajaya. Takkan kau... Apsal? Ada rumah ayam ke apa semua? Apa dia malam dia merayap lah. Dia punya pasal lah. Tapi biarlah buat kat Putrajaya. Tak nak tunjuk. Tunjuk kepada dunia. Tak nak tunjuk kepada dunia. Apa dia? Legasi Mahathir Mohamad. Dendam. Tak nak dunia berhimpun. Tengok. Inilah Putrajaya. Legasi Mahathir bin Mohamad. Kau betul-betul bangsat lah, Anwar. Betul-betul bangsat. Fina, cuba kau orang fikir sikit. Tak betul ke saya cakap ni? Kenapa Anwar tak nak buat kat Putrajaya ni? Salah satu sebab utamanya adalah Tun Mahathir lah. Sebab legasi Tun lah. Kalau dah seluruh dunia datang, kagum dengan Putrajaya. Kau tengok sampai hari ni penuh lah pelancong nak tengok Putrajaya tu. So kalau kata delegasi luar seluruh dunia datang, walaupun perhimpunan ASEAN ini, daripada Afrika datang, daripada Latin datang, semua datang ni, dia akan kagum dekat siapa? Kagum dekat Anwar Ibrahim. Kagum dengan Putrajaya tu. Bentuk dia, seni banner dia, structure dia, developing dia, taman dia, jalan raya, semua. Mahathir Mohamad. Tak ada pula dia letak
Mahathir punya bangunan ke apa, tak ada. Tak ada. Tak ada. Bukan macam kau, Anwar. Belum apa-apa lagi, kota Madani. Itu kota Sodom, bukan kota Madani. Kau buatlah Anwar macam mana kau nak padam nama orang tua tu. Kau buatlah. Kalau apa, orang tua tu dah tak relevan. Kau boleh tengok hari ni, Anwar. Kau boleh tengok hari ni. Rakyat hari ni lebih sayang Mahathir bin Mohamad daripada Anwar Ibrahim. Anwar Abraham pula. Anwar Al-Juburi. Kau boleh tengok. Kau buatlah macam mana pun. Ya, ada orang yang percaya. Macam itu hari lah. Sumuk Flotilla tu hari. Aku bukan benci dengan Sumuk Flotilla ni. Tapi aku menyampah dengan korang yang angkat Anwar Ibrahim ni. Aku menyampah dengan korang. Sebab pada aku, korang ni bodoh. Angkat Anwar Ibrahim. Jadi aku menyampah dengan korang. Sampai boleh kata, oh Anwar Ibrahim, inilah penaung yang berjasa. Dialah yang berani. Alah. Padahal orang tua tu Mahathir bin Mohamad pengasas. Padahal Mahathir bin Mohamad yang menggerakkan dulu. Mula-mula hantar kapal 7 biji. Tapi kita yang cerdik, jangan lupa tu. Anwar Ibrahim jasa dia apa? Tak ada.